Pernah tak kita terfikir, apa sebenarnya maksud jadi seorang imam? Bukan imam masjid, tapi imam yang Tuhan sendiri lantik. Hari ini, kita akan selami satu panggilan suci dari kitab Keluaran yang mungkin akan mengubah cara kita pandang diri sendiri. Ini bukan kisah biasa, tapi tentang kuasa yang Tuhan dah beri pada kita semua. Keluaran bab 28 menceritakan tentang pelantikan imam. Tuhan berfirman, "Ajak abang kamu Harun dengan anak-anak dia datang dekat aku." Ayat ni bukan cuma pasal Harun saja. Ia menunjukkan Tuhan nak kita semua dekat dengan dia, dengan satu tujuan mulia, untuk jadi perantara, untuk memberkati dan mendoakan. Setiap daripada kita, bila hidup dalam kasih-Nya, ada kuasa tu. Jadi, sedarkah kita akan anugerah besar ni? Kita ni, imam diraja, paderi yang diurapi Tuhan. Dengan setiap doa yang kita panjatkan, setiap perkataan berkat yang keluar dari mulut, kita sedang membawa kasih Tuhan ke dunia. Jangan sia-siakan peluang ini. Mari kita hidup dengan penuh kasih, gunakan kuasa yang Tuhan beri untuk kebaikan, dan jadi agen berkat-Nya kepada semua.